Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni kita nak pergi Central Market sebab hari ni diorang ada buat pesta apa tak ingat, tapi something pesta macam tu lah. Hari ni birthday Asha, tapi malam ni kita orang akan pergi celebrate birthday dia dekat Secret Recipe. Hopefully kita jumpa Kak Mutu Case sebab aku dah get ready untuk dapat free casing. Okay, so apa-apa kita akan update. Okay, bye. Hai guys, kita orang dah sampai. Pagi ni macam mana? Okay, kita bersama birthday girl. Nah, before the Aku rasanya je. So here we go. Oh, kat situ. Korang comelnya. Ni macam apa ni? Oh, sepit. Letak kereta. Ada ke FID eh? Banyak kat tadi. Banyak kat tadi. Comel warna biru. Kan purple. Korang tengok orang lukis-lukis muka. Okay, kat belah tepi ni kita ada makanan. Dessert ada chicken tenders. Iki, jom. Okay, so Iki order cincau Thai. Beli macam strawberry and brown sugar. Korang sekarang sumpah panas sekarang ni. Dia tak boleh nak buka mata. Hai guys, so kita berhenti sekejap, duduk. Sekarang kita nak try rojak ni. Satu bekas ni RM12. Let's try. Tak pakai tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal sengkuang ni. Tapi tak pedas sangat. Hello guys, so hari ni kita beli strawberry dengan marshmallow. Ada beli dah beda. Ada beli strawberry dengan coklat dengan pistachio crunchy. Sedap ke? Rasa dia coklat dia rasa coklat murah. Rasa coklat. And then ada beli coklat cake. Dia ada buah-buah sekali. Lepas tu adik beli ni. Ada nama. Ada nama. Adik beli ramen dengan kopi Big Mac. Tu je. Kata hari ni yang rasa birthday aku. Hari ni birthday Asyik. Wish birthday. Last thing korang, nanti korang tahun depan aku dah 20. Nanti korang boleh lah komen korang wish
dah jumpa aku sebab aku ni tak ramai kawan. Memang aku jenis pengemis sikit lah nak minta birthday orang wish kan. Sebab semalam pukul 12 macam orang pun orang dua je yang wish. Aku pun macam tak apalah, tunggulah aku balik, ada family kan. Oh ingat jugalah yang sorry. Okay guys, so sekarang kita nak try loaded beef fries. Ini Iki punya. Okay. Yang ni RM16. Okay lah, banyak lah portion dia. Kena panaskan lagi. Comel lah. Show me this pack. Macam butterfly and it's pink. Nak gimana pakai macam ni? Cantik lah. Gimana dik? Wah. Macam nak pergi brand kan? Pergi macam Outfit lah. outfit. Fit weh. Next. Mohak kan? Lawa. Korang cantik gila. Murah pula tu. Ni RM19 je. Masuklah. Alamak, macam terjumpa pula. Kita orang dah settle beli-beli yang ada kat sini. So far biasa je. Biasa je. Weh macam Pasar Gadis lagi best guys. Kalau dia orang cakap buat event Pasar Gadis, orang boleh pergi. Kalau Pasar Sando, macam mana korang rasa? Dia orang dah first time. dia orang dah first time pergi pasar-pasar. So kita nak balik dah. Nak drive je, okay? Bye. Bye guys. So sekarang kita dekat Secret. Sekarang dah pukul 8.26. Okay. So kita order nasi guys. Sebab hari ni tak makan nasi lagi. Abah order apa? Lasagna chicken. Dia kena ngantuk. Tak ada bila dah buat make up. Dah buat make up. Hari ini kita order spaghetti aglio olio with salmon. Air ais matcha latte. Ini ada order ais lemon aglio olio. Aglio olio dengan coklat lava. Dik, ni apa dik? Tu dia coklat lava cake. Favorite adik. Kopi saksian. Sekejap, berangkat brightness. Jangan-jangan dengan sesuatu dekat. Tenang, masuk tu jangan dekat. Start the mission. Best tak? Tengoklah caption tu. This is my first meal of the day. Sumpah lah pagi ni. Kejap kau nak. Tak manis. Gue tak nak sudu. Manis okey sikit. Biasa kau lagi. Kalau busy memang imam. If you know, you know. You know who you are. Ni ramai view tinggi. Apa yang kau bisa seorang? Kan? Kau nak?
Soda. Tomorrow. Hi guys, so sekarang kita dekat Absolute Thai nak makan lunch. We have ikan siakap steam. Okay, lepas tu kita ada order kangkung and telur dadar. Tengok Ayashi. Ada payung. And then kita ada tom yum coconut and green curry. Kita ada pulut mangga. Guys, so kita nak makan dessert. Sedap lah. Okay, hari ni kita nak rasa pulut mangga. Kita nak pergi rumah. Oh, dapat kasut piket. Sekarang kita nak pergi ke nak cari aku punya spiket. Sebab aku memang dah lama sangat nak spiket. Sebab aku tengok kawan aku pakai spiket yang macam bersinar-sinar tu kan. Sekarang nak kena pergi cari spiket. Lepas tu lepas ni kita pergilah cari Apple, masuk kedai Apple kan. Korang okey tak kita pakai colour ni? Sebab ni actually kita first time kita pakai tudung colour-colour macam ni. Dia agak stripe, agak bold. Asyik nak yang mana? Macam dia simmer-simmer. Asyik nak yang basic macam ni ke? Sebab tu ni ada ribbon. Sarung je lah kan? Asyik dia nak. Wow. Saiz dia kak. Cute. Asyik cute. This is our outfit for today. Okay, sekarang dekat Skechers pula. Ya Allah hai. Oi. Satu tangan juga. Aduh. Kita try powder. This is my first time. So kita beli yogurt and honey. So dapat free satu scoop. Okay kan?
Korang tak suka. Yeay! Iki je sekali. Yeay! Iki beli Skechers. Siapa ni? Mesti korang tak suka punya lah. Apa ni kak? Nak rasa. Tapi abang suka kot ni. Ni. Tiba masuk. Tengok Lily masuk. Ha? Yo, welcome Kuala Lumpur. Sampah. Ha? Weh, sampah weh. Aku nak yang sampah. Cik. Dah tadi. Adik pula cari kasut. Kaki dah kecil. Kau ni tak cukup bulan juga tak cukup bulan. Dia cakap kaki aku kecil. Dia aku kecil. Kids ni ya. Pakailah kids lah. Pakai ni ya. Sumpah tu. Small je kakinya. Adik bukan saiz 3. Saya dua. Masalah itu kecil ni. Ya Allah. Pakai dress macam pula tadi. Adik pakai kosong. Tak naik kata. Tak payahlah nikah. Pusing ah. Tak boleh masuk. Ya Allah. Macam mana putut ni? Nampak gigi. Tak boleh masuk. Tadi boleh pula. Cantik korang. Saya suka yang ni. Wah, look at that. Wah. Diorang beli tramway. Ma. Ini loh. Macam nak tinggal lah. Siapa? Kakak lah. Okay, bye. Dekat ngorang menjengkit. Ya, tahu. Nasib tak beli Adidas bag tadi. Macam kena beli. Kita orang stand dekat bahu Iki. Beli kat muka ada setahun dah. Okay, kita orang dekat JD pula. Sebab dari tadi cari kasut adik tak ada. JD sekarang ada sale. Okay guys, so berakhirlah videonya di sininya. Jadinya tolonglah like, subscribe and share. Okay, see you guys in the next content. Okay, bye. Ding, ding.